45GB. Ya. Dia storage dia 512GB. Dia besar. RAM dia 24GB. 12 plus 12GB RAM. 512GB storage. Dia besar. Speaker sound JBL. Okey. Ini dia kotak apa eksklusif, dan dia dekat depan dia ada kad atau kartu dia. Ada kad. Ini buka dia. Oh, dahsyat. Dia punya ni macam, oh, dia punya aksesori dia tahu benda aksesori dia macam oh, screen protector dia. Apa screen protector dia? Dia boleh, dia punya note ni waterproof, plus maksudnya air kali saya. Ini charger untuk wireless. Dia sound JBL okey. Dia punya info ni. So yang ni screen protector. Oh, ni screen protector dia. Dia bagi screen protector. So ni kita biarkan. Oh, ni cara dia. Ni cara install dia. Install screen protector dia, guided. Dan dia punya ni lah screen protector dia. Last ni cover dia, cover free dia. Tu dia area wireless dia. Okay. Ini kad warranty, ni kad manual lah, kad warranty dia. Dan ini dia yang ditunggu-tunggunya. Ini yang ditunggu-tunggukannya. Bersampul. Ini handphone. Macam belum ada screen protector lagi. So badan dia tebal agak tebal juga. Okay. Kita tak slow. Kita tengok apa lagi ada. Oh, ni ada tempat tarik dia. Okay. Charger dia. Charger dia berapa watt ni? Tak nampak pula. Kecil sangat tulisan dia. Berapa tu? Harga ori dia 33 maksimum. 33. Okey. Ni charger dia. Dan ini kabel dia type C rasanya. Type C, ya betul. Kabel type C. Okey. Kabel dia. Oh, ada berapa lagi tak? Oh, rasanya tak ada. Itu saja. Pingkat apa dia bagi? Oh, belakang ni pula. Ada. Oh,
Okey, kita buka. Ni SIM card dia. Ini atas memory card, bawah SIM card. SIM card boleh letak dua, dia support dua SIM card. SIM card satu dan SIM card dua. Okey. 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 Icam, Portrait, Super Night.